Sebelum game ni, ramai yang menyangkakan Malaysia akan dibelasah oleh pasukan berada di ranking ke-72 dunia, Cape Verde. Tapi nampaknya Malaysia semalam mampu mengikat Cape Verde dengan jaringan satu sama. Jom kita sembang sikit pasal game yang ini. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, bolehlah tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Untuk separuh masa pertama, kita sebenarnya kena dulu seawal minit ke-8. Satu sepakan yang aku rasa tak ada keeper dalam dunia ni boleh selamatkan. Serius aku cakap weh. Dia punya rembatan tu memang padu gila. Bila dah kena awal ni, of course lah, mental down mungkin kita ingat, aduh, kena awal ni baru sebiji, nanti jadi 2 biji ke 3 biji ke kan. Tapi nampaknya Malaysia bertahan dengan sangat baik. Okay? Dan ada beberapa peluang yang tidak mampu disudahkan oleh pemain kita. Untuk first half aku boleh kata midfield mungkin agak berterabur. Okay. Gameplay mungkin agak kurang. Tapi percubaan demi percubaan tu ada jugalah. And then untuk second half, gameplay lagi baik. Lagi-lagi lepas coach Malaysia memasukkan pemain-pemain yang aku rasa memang deserve untuk main untuk first E Malaysia. Dan akhirnya tak sampai berapa ketika pemain-pemain baru ni masuk. Terus satu sama. Dan sebenarnya agak sayang untuk malam tadi, banyak gila weh percubaan daripada Malaysia. Minit 60, Faisal Halim. Okay, satu sepakan yang padu, tapi keeper dapat save. And then ada 2 orang kat situ tidak dapat menyudahkan bola muntah yang telah pun di-save oleh keeper. Even minit 80 lebih, aku rasa Paulo Josue tak silap aku pun ada satu lagi percubaan. Man of the match diberikan kepada defender kita, Ubaidullah Syamsul. Bagi aku sangat-sangat bangga sebab apa? Ini sebenarnya adalah dia punya debut. Sangat solid weh. Dia punya tackle, dia punya awareness. Bagi aku memang aku puji gila lah game Ubaidullah pada malam tadi. Even Arif Aiman pun had a very good game. Dia punya lincah, dia punya dribbling, dia punya tag on players memang langsung tak hilang. Cuma dari segi finishing yang kurang sikit. Shooting dia, aku rasa Arif Aiman boleh juga letak sebiji pada malam tadi. Tapi inilah dia resultnya. Malaysia seri dengan Cape Verde. Bagi aku satu performance yang sangat membanggakan. Okay, ayuh support Harimau Malaya kita. Macam biasa guys, korang yang nak support we bro, boleh tekan butang follow dekat sini.